Yang ada ayam sekok ni RM39.90. Yang ada ikan talapia ni pun RM39.90. Set talam harga macam ni korang boleh kunyah dekat Teluk Parlimen Garang je tau. Ikan nanti Dekat mana lagi? Dekat Titan Station di Jalan Kelang Banting, Teluk Parlimen Garang. Pok kunyah ni betul-betul kat tepi jalan dan bersebelahan dengan masjid ni. Dan boleh dikatakan pok legend nasi Arab kat area sini. Hak Bumi Putra tau, jangan risau. Dan sekarang ni dah ada set talam macam yang Enan dan Yazid kunyah ni. Yang ini set talam nasi Arab ayam sekor. Dan yang ini pula nasi Arab talapia Madinah. Dua-dua ni sama je harga RM39.90. Dan satu set talam ni sesuai nak kunyah 3 hingga ke 4 orang. Yang ayam ni korang boleh pilih nak dipotong 4 atau biar sekok macam ni saja. Yang penting Enan nak khabar ni ayam dia memang lembut. Tarik macam tu je dah tercabut sendi tulang tu semua. Dan perapan pada ayam tu pun sedap bagi Enan, tak kosong-kosong. Yazid pula memang penggemar ikan talapia dan Enan rasa dekat Titan Station je ada set talam ikan talapia semurah ini. 2 ekor pula tu dibagi. Dan ikan talapia merah ya, so memang tak ada bau hanyut tanah. Enan jenis suka nasi Arab yang tak over rempah. Bagi korang yang macam Enan ni, nasi Arab kat sini memang lulus. Nasi dia wangi, sebutir-sebutir. Kalau tak percaya, ambillah cuba sendiri. Astu tambah pula pizza 4 season ni memang ngam lah nak kunyah beramai-ramai sebab topping dia berlainan. Dan juga jangan lupa kunyah cendol yang marem ni. Sesuai lah nak kunci-kunci dengan family. So, apa lagi yuk ajak family korang kunyah dekat sini. Memang marem weh.